Oke geng, bertemu lagi di Citak Channel. Hari ni Citak nak servis throttle body Azia G 2016. Oke. Oke, mula-mula cabut dulu benda ni. Ni pun nak cuci juga ni. Alang-alang ni. So, kita sekejap buka filter. Buka dia punya filter ni lah. Okey. Lepas tu, okey. Okey. Okey geng, tu kita buka ni hose. Hose apa tau ni? Buka je lah kan. Hose ni, hose. Hose ni memang ketat bro. Geng. Kita tarik sikit. Goyang. Sebenarnya layar ni kecil sikit, kalau besar senang. Sampai besar. Semua boleh buat geng. Saya bukan mekanik. Kita buat je. Cuba. Cabut hose dia. Cantik. Okey. Saya ni kan nak cabut bawah ni, tapi malas lah sebab saya nak basuh throttle body di sini. Saya tak nak cabut dia punya kabel. Okey. Cuba tengok, kita cuba try error. Okey. Tu. Buka skru ni 10 sini. Panas 10. Kalau ketat tu sembur dia boleh 40 sikit, tak apa. Ni ada wire apa ni. Wire ni pun kita boleh cabut. Ada wire-wire yang berkaitan. Clip. Okey. Klipnya. Kita ubah je kan. Kita ubah tepi je. Okey. Ni tak. Ada T senang. Wah, tu dia. Tak pernah buka kan. Start dari beli tak pernah buka. Okey. Terus skru. Semua ada skru lain dia. Skru. Semua. Kita skru lah. Boleh letakkan. Okey, sini tak ada benda hutang ni lah. Ini aku filter ni, keluar dia tu, atas sikit. Okey. Ni takut juga nak buka ni. Kita first time buka ni. Okey, dia bagi sambung, kita cabut dulu. Okey, ni sambung. Klip ni kita klip. So klip ni kita boleh sambut dia. Kalau benda ketat nak paksa. Nak paksa tu yang bahaya. Okey, ni ada. Ni boleh tarik ni. Geng, bawah ni ada dia punya klip tu ni. Klip ni. Tarik. Habis. Lagi ada kecil sangat. Mitik. Ya, mitik ni.
Okey. Rasanya bercabut terus ni. Siap. Okey geng, cabut je. Okey. Tengok ada wayar melekat tu, just kita buka klip. Okey. Kena ingat wayar ni duduk atas, wayar ni duduk bawah. Tu kena ingat. Ni dia punya lubang. Okey. Yang lain semua dia male female pelak je. Alright. Tu dia. Total body. Ni dia total body. Benda ni nak buka dia tak susah mana pun kan. Dia ada klip satu. Saya tengok dulu, kalau susah saya skip dulu. Saya skip satu, dua skru, 3, 4, 5, 6. Ada 6 point yang perlu kita buka lah. Okay, no problem. Benda ni boleh buat. Okay. Niat saya nak cuci sekali ni. Dia punya hose ni. Kilah dalam kan. Lebih kering ni kan. Sini pasal kutu. Tu dia. Ni dia. Cuci dia. Okay gang. Alright. Kutu ni. Ni gam lagi ni. Okay. Kena kita nampak semua dia lah. 1, 2, 3, 4. Tapi nak buka ni memang kena buka ni juga. Holder dia ni. Okay, di sini ada klip. Kita kena buka klip ni. Klip pemegang wayar total body punya ni. Okay, standby. Kita tarik nanti. Saya malah buka ni. Saya nak sebelum atas ni. Kalau boleh lah, kalau tak boleh kita buka je lah kan. Alright. Geng. Tersebut. Okay geng, yang ni pun saya buka juga. Senang je, buka klip je biasa lah. Okay, senang kita nak, saya nak letak apa ni, besin sini, senang nak basuh. Okay, lepas tu nak selamat, tutup lah benda ni. Takut air masuk ke, air peluh ke, tak kira lah. Air apa-apa masuk kan, tak kira juga. Tutup dengan plastik je. Okay, lubang ni. Ni lubang udara keluar kot, kanan, pressure kot. Okay, ni dia keadaan ni geng. Okay, sekarang ni kita buka skru ya. First sekali ada skru semua 10. 10 terus. Semua 10. Okey. 10 sini, ni kalau ada T senang lah, tapi tak apa. Ni pun 10. Ni 10. Okey, nak buka dia, kita just guna ni lah cara. Okey, satu dah buka. Okey. Dia tak ada T, ialah kita buat macam ni je lah. Okey, buat macam ni je senang. Pakai mana yang ada. Sebab kita bukan mekanik. Okey, dua dah buka. Betul. Yang ni dia tricky sikit sebab dia skru dia dalam tu, takut jatuh, leceh. So kita buka dulu, bagi dia longgar dulu. Yang ni, yang ni tak apa, yang ni kita just pakai macam ni. Okey, boleh satu dah. Lagi satu. Lanjut je. Lanjut bagi dia terbuka. Yang ni satu. Ini satu. Okey. Semua dah terbuka. Okey, ni sub dia lah. Dia pegang total body tu. Okey, di sini ada satu switch tapi dia tak ada kena-mena ni. Ni di bawah. Okey. Satu soket. Okey. First timer lah buat ni. Jangan takut lah. Yakin insyaAllah. Okay, DIY je. Jadi alhamdulillah. Tak jadi, tenang-tenang dulu. Okay geng. Yang ni dah geng.
Cabut skru. Kasihkan. Dia dah goyang lah. Okay. Niat saya tak nak buka kabel ni, tapi kita tengok macam mana. Kalau terpaksa buka, kita buka je lah. Oh, yang ni tricky sikit sebab dia duduk celah sangat. Dia duduk dekat dengan ni injector punya ni apa ni? Injector. Okay. Yang ni tricky sikit. So, yang ni dah boleh pakai ni lah. Plier macam ni. Oh, bahaya juga bahaya ni pun. Tak lekat pegang lah. Biasa pakai magnet, tapi magnet tak ada magnet. Geng, magnet pun magnet asing. Geng, kita pakai magnet. Spanner magnet pun tak ada, screwdriver magnet pun tak ada. Dia tak kuat dah, kita ambil magnet asing lah. Biasalah geng. Mekanik cak ayam ni geng. Okay. Dia takut dia jatuh lah. Jatuh satu kerja lah. Macam mana lah. Tangan tak lepas ni, tangan besar sangat. Tapi dia ada, rasanya dia ada klip ke. Oh, tak ada. Cabut tak ya? Cabut. Risau juga ni kalau tercabut, kalau jatuh ni. Ni boleh ambil kat sini kan. Geng. Yang ni tak lekat pula. Lekat lah. Power tak kuat. Okey geng, dah buka, bagi dia longgar sikit, tarik je dengan ni. Tak bagi jatuh. Satu. Kita bagi dia longgar je, bagi longgar. Kepala dia terangkat tu, kita angkat lah pakai tu. Pakai screwdriver, pakai magnet. Leceh ni geng ni. Jatuhkan tak jumpa dia, leceh. Okey. Kita angkat belum tu. Oh tu. Geng. Oh belum. Dah angkat. Terus. Okey geng. Settle. Okey. Okay geng, kita nak angkat ni. Cuba letak dalam ni. Kalau tak lepas jawabnya, ni cara lain pula. Okay. Bismillah. Ni dah boleh angkat dah, dia dah longgar dah ni. Tu. Bracket ni boleh cabut dah rasanya. Ya betul. Bracket ni dah boleh cabut. Okey. Memang berliku-liku ada punya bracket dia. Kita cabut. Kan? So sekarang ni kita angkat. Inilah dia. Oh, faham? Lepas juga. Lega. Kita sebi kat sini je. Settle geng. Di belakang dia kotor lagi geng. Itu saya servis hanya semburi luar, tak puas hati. Hari ni saya buka. Belakang kotor lagi geng. Okey. Alright. So kita fire je lah dengan carburetor apa? Dia risiko takut wire putus ni lagi pengsan. Agak risiko lah ni. Okey. Ambil lah. Okey. Ni geng nak cabut pun boleh, tak ada hal. Saya cabut lah, tengok saya takut risiko dia wire putus lah. Tu lagi kita nak basuh pun senang lah cabut ni. Okey. Dia clip dia macam tu. Tekan je ni. Tekan. Kuat juga lah. Ni jenis pakai clip. Tekan bawah ni, tarik. Jangan tarik wire geng. Tarik soket dia Wire dia halus dia ni. Tarik soket ni, pegang kuat ni. Alright. Okey, dah cabut. Yang ni mesti sagi meter enjin punya tu akan keluar. Okey.
Mula tembak luar je tapi tak bersih lah nampak tu. Berkeladak lagi lah. Okey, kita tembak dalam. Kita pakai ni je. Carburetor and choke cleaner. Bisbella. Hidup. Tutup hidung. Okey. Sekejap, yang ni kena pakai glove. Ya geng, kena pakai glove sebab dia kuat. Okey geng, untuk keselamatan pakai glove. Yang ni dia tajam sikit ni, dia punya apa? Chemical ni. Tunggu je. Okey, ambil tisu lap dia. Kotor lagi geng, walaupun basuh dari luar kotor lagi geng. Jangan kena dia punya tu je. Dia punya apa? Dia punya butterfly punya. Bawah ni kotor ni. Mana butterfly? Ni butterfly. Jangan kena butterfly ya, sebab yang motor punya dia takut dia patah gigi dia, ada gigi dalam tu. Ni. Ada gear dia. Kotor geng. Ui. Belah dalam ni, biasa kalau kita cuci dari luar, dalam ni tak kena. Tu dalam dia ha. Berkeladak lagi dalam dia. Tu tak perfect lah. Kita nak ala-ala buka tu, kita buat perfect. Okey. Pokok body ni kalau eloknya servis 100,000 km, servis lah. Tak ada sikit kepala, hantar kedai lah, hantar service center, so dia buat. Tapi kalau buat sendiri ni puas hati sikit, ada dah masa kita nak cuci sikit, kotak angin tu kita boleh basuh sikit kan. Okey, ni cuci. Bagi kita keluar. Okey. Tu dia. Alright. Kotor lagi ni, dekat dia punya flip tu kotor lagi. Kalau ni flip kan, tapi saya tak boleh tekan lah. Okay. Nanti kita nak bagi kena seorang tekan minyak, kita on minyak bagi dia buka, baru kita boleh cuci dalam tu. Relax dulu, kita bagi luar ni puas hati dulu. Gas dia ni. Luar ni control. Okey. Okay, geng. DIY je geng. Jangan takut. Cuci dalam dia. Tu lagi tak? Kita tembak dari luar lah, kena memang kena buat dalam. Okey, nak best kan kita pakai terus. Okey. Okey geng, nak try pakai perugi tengok sampai tak sampai. Degil geng. Dia punya ni kan memang degil gila nak keluar. Tu boleh lah tu. Dia tepi kan. Dia punya kotor tu kan. Incredible degil. Okay, tak apa. Yang ni nanti kita buka dia punya ni. Saya suruh Omar saya tekan minyak lagi, dia buka, kita brush di dalam. Jadi dia ngam-ngam masuk lah. Serap tu. Okey, cantik. Okey. Dia degil sangat, kita buat cara dia. Senang kau. Okey. Bagi tu. Betul juga nak buat ni geng. Sebab apa, kita kereta ni dah satu ada. Kena kalau dia problem tak boleh hidup. Mangai. Makan modal geng, makan modal. Okey, ni kita sambung dengan ni lah. Kita nak cuci terus. Direct guna
power lah untuk dia buka dia punya flip tu. Okey, bersih lah, boleh kira lah banding yang sebelum ni. Belakang ni paling kotor tadi. Oh, gila. Okey, tak apa, ni biar lah. Kita buka nanti dia punya flip dia. Alright. Kemudian kita pasang balik untuk kita on kunci dalam. Okey. Ni nampak dia punya ni, nanti dia buka tu kita cuci dalam ni. Okey. Alright, ni kena memang berdorang lah. Seorang masuk dalam kereta, on switch, tekan dia buka flip tu. Okey geng. Ni ada seorang dalam kereta, orang rumah lah duduk dalam kereta. Kita on switch je, jangan start, on saja. Okey. Tengok Okey ni tekan minyak. Sekejap dia buka. Lepas minyak. Okey, tutup. Okey, masa ni kita cuci dalam dia Alright geng. Okey ni tekan minyak, jangan lepas Okey. Nanam pun kasar tu dia punya kotor tu. Jari besar lah. Cuci bagi bersih geng. Ambil masa, tak apa. Jangan kelang kabut. Relax Okey. Masa ni kalau nak terberak, berak dulu. Relax Okey. Cuci bagi perhati. Hilang kotor tepi tu. Pakai face mask boleh pada geng, sebab dia chemical ni bahaya sikit lah. Dia bau dia kuat. Okey geng. Yang hitam tu padu lah. Okey ni lepas. Okay geng. Ni saya pakai putih kapas pula Selah-selah tak kena ni kan. Oh ya degil. Tu. Ada lagi selah dia. Tak bagus juga alat ni. Tak boleh cuci, dia tak boleh keluarkan dia punya apa? Tak celah-celah boleh lah. Saya nak beli yang aeropack tu. Saya ambil jadi lah, murah sikit ni. Kurangnya sebenarnya. Aeropack mahal sikit. Ni DIY RM9 tu. Aeropack RM13. Bisbella ni tadi. Saya rasa sama je, mungkin terlalu padat sangat dia punya kotor tu. Memang saya tonyoh Tonyoh pun hilang. Tu dia, hilang lah. Okay geng. Siap pakai putih kapas geng, kat kereta. Main geng. Siap pakai putih kapas geng. Bayar mekanik mana boleh buat gini.
Bukan mekanik kita pun. Okay geng, rasanya okey kot. Okey. Alright. InsyaAllah bersih. Ni tak puas hati ni lah. Dia side ni dia nampak dia punya pesan kotor dia tapi tak hilang. Saya pun pelik lah. Tak berani, takkan nak pakai kereta pasir kan. Dia jahanam masa. Try sekali lagi. Pakai last try. Tengok pakai punya sekali lagi. Saya takut terkena flip lah. Kerana dia punya butterfly tu nanya. Kena butterfly, aduh modal. Oh, memang tak hilang ni pesan tu. Pesan salah, bukan salah dia. Pesan hitam tu. Baru 1,000 kata saya tapi pesan itu begitu menggerunkan. Ya. Kadang-kadang geng. Okey. Mana boleh nak perfect. Okey ni lepas. Tekan. Last call. Alright. Parti tu. Okey. Parti dah tu. Okey ni lepas. Alright. Kuat tu. Okey geng, nanti kita sambung balik ya. Okey geng, masa kita pasang balik. Kita dah cuci dah. Oh, penat geng. Okey. Ni dia dah cuci dah, bersih. Alright. Kadang-kadang tak guna tapi dah. Tak bagi perfect pun. Okey. Saya pasang dia, dah kita masuk balik dalam slot dia. Masuk. Tu dia. Okey. Masuk dalam slot. Okey. Kita cuba ikat yang ni dulu. Ikat geng. Lepas tu kemas bahagilah bagi dia stay. Ni bracket dia balik. Oh ni leceh, bracket ni paling leceh ni. Jom kita pasang balik bracket dia ni lah. Aduh. Oh macam pelik. Macam mana pakai ni? Ni macam mana kita buka, macam tu lah kita pasang. Okay geng. Okay, pasang balik bracket. Alright. Okay. Sorry geng. Yang pendek yang panjang. Okay. Tu dia. Okay, yang ni semua tadi. Yang ni leceh sikit geng. Yang ni kita pakai jari sikit. Dia tak ada magnet geng. Kita bukan mekanik, tak ada magnet. Saya ambil skru, saya bubuh dekat kat tisu. Saya nak bagi dia pusing. Tak jatuh lah, tak bagi skru jatuh lah, leceh. Okay, masuk. Sorry geng, kita bukan mekanik geng. Masukkan. Kalau rasa dah angkut tu cantik lah tu. Tu tarik. Tak pula. Tu dia. Dan berjaya melekatkan skru tu. Kita buanglah tisu tadi. Okey. Sama juga yang kedua ni. Geng, ambil tisu. Yang ni buat sendiri geng. Bantai je. Janji skru tu tak abut sudah.
lekat skru tu. Okey, nanti kat tu kan. Kat tu. Masukkan dalam lubang. Ngam-ngam, rasa ngam-ngam, pusing je. Yang ni kalau tak betul pun jangan risau, tak jatuh. Selagi dia tak masuk tu, okey. Dia hold in place. Sekejap geng. Tak masuk lagi sangat. Dah serabut sangat ni, kita buang sikit. Okey. Janji dia tak jatuh lah. Okey. Malas lah nak congkir-congkir kalau dia jatuh ni. Nak mencari dia bukan dia. Duduk celah-celah tu kan. Okey, kita pusing. Dah dekat elok, cantik. Okey. Jangan kat habis lagi. Kita ambil ni, kita cabut balik yang kita punya tisu tadi. Settle. Punya ni. Okey. Ni ikat kan. Ikat kuat lah macam asal. Okey. Okey, ni ikat kuat lagi, relax dulu. Tengok dulu taman mana patutnya kita kena align ni balik. So tak perlu align apa-apa kot. Yang ni dia just plug and play ni. Macam tu je. Okey, kita just pasang ni bagi kuat. Satu sini. Biasa orang pasang benda gini, dia pasang melintang kan. Kita pasang melintang lah sebenarnya. Okey, 30 foot-pound. Cik. Laptop pound lah. Okey. Ini kita pulas sampai 30 foot-pound. Ada agak geng. Kita ada laptop pound, top range lah. Okey. Yang ni pun sama. Jauh lagi punya. Ni 30 foot-pound. Cukup. Ni tak kuat sangat. Putus kan. Satu kerja pula. Ni lagi. $30 foot-pound. Dah cukup. Dia punya tak okey lah. Dah. Okay, yang ni ambil macam ni. Geng 30 foot-pound. Tu agak geng 30 foot-pound. Okey, cun. Pasang. So yang ni kita dia pasang dia punya ni. Yang ni dia dia punya male female dia. Kalau terbalik takkan mungkin boleh masuk. Dia kena tepat betul baru masuk. Terbalik tak, kalau terbalik tak masuk punya. Okey. Dia memang soket dia one way. Dia tak mungkin lah dia boleh two way dia. Dia mesti tepat. Dia notch dia. Kalau notch dia tak masuk lah. Okey kan, jangan risau. Senang ya. Kita balik bagi rapat. Yang merisau kita adalah takut kereta tak start. Yang tu sendiri merisau kita. Yang itu okey, yang ni kita masuk balik klip dulu ni. Klip ni, perlahan ni klip ni. Okey. Ni saya cuci tadi, bagi bersih balik kan. Alang-alang buka. Dia di awal ni yang best yang geng, kita boleh buat puas hati lah kan. Kalau hantar kedai mungkin dia malas nak cuci benda gini. So, kita ada kesempatan tu kita cuci lah. Kedai bukan dia malas nak buat kot kan. Kalau kedai dia je tukar je, cuci photo body je, lain tak cuci pun. Okey, dalam ni dah kuat air. Sorok air kan. Saya geng. Pasal. Okey geng, ni kalau lepas basuh, kalau boleh cuci bagi bersih betul, tak ada air kering tu. Okey. Alright, kalau lepas basuh lah, kalau tak nak basuh tak apa ni. Kalau buat rancak sangat basuh je, nak rancak sangat. Tapi kalau setakat apa nak cepat tu, tak payah basuh tak apa. Halnya dia duduk dalam tu lah. Okey, ni klip balik. Masuk. Tengok orang pegang dia punya klip ni. Okey, masukkan. Okey, cantik. Okey. Okey.
masukkan bagi dia rapat, dia kena dengan ni, dengan dia punya ni. Dia rapat betul tu benda tu. Cabut dia punya senggat tadi tu memang jauh ke dalam dia. Dia kena punya housing tepi ni. Nanti. Alright, cun. Okay, confirm lah tu. Okay, geng. Lepas tu pukul lah apa dia. Okay, geng. Sebelum tu kita sambung sikit silicone grease daripada Toyoji. Ke Toyoji ke Toyoji tak tahu. Kita buat kat sini dekat bus-bus ni kan. Nak bagi tahan lah getah dia. Konon ni lah, tak tahulah. Bawa lah getah sikit kan. Kita try je, geng. Dia memang silicone grease lah pakai untuk getah ni. Bagi getah tahan lama ni. Dia tak keras, dia tak boleh keras je. Lagi nak kata getah, tengok. Mana dia? Hasilnya ada, satu lagi belakang. Tak ada dah, tu dia getah tu. Okay, dua tapak je. Dia satu tapak ni, dua tapak sini. Dua je. Okay. Alright, geng. Dan untuk pasang rabut ni. Ni biarlah, dia tak panjang dia ni. Okay, kita pasang. Bubuh. Paling juga masuk. Okay. Oh, ada satu getah lagi, tak apa. Ni dia. Kan? Okay, geng, sekejap kan. Okay, dia tahan je dah. Tapi kena pakai silikon ni, silikon lubricant. Ni tu geng, dua. Dia tahan kan. Tapi tak tahan, getah ni murah je. Cepat je suruh tarik. Okay. Kita pasang sekarang. Okay, kenakan dia macam ni lah. Ni lubang masuk jantung angin ni tu. So, kita tekan dia masuk ke dalam. Kita masuk dalam. Ada lubang-lubang pot ni. Ambil. Okay. Okay, kita tekan. Alright. Ni kita dah buat tadi. So, dia akan lekat pada plastik ni lah. So, kita ambil skru. Skru sini satu. Okay. Dan skru satu sini. Ini dua skru je kan. Okay. Okay, 6. Right. Okay, spruce ni. Jadi ingat yang hitam ni di atas. Yang bawah dia ni di bawah. Okay, biasa kalau takut dah tersilap, ambil gambar dulu lah kan, kita ingat balik kan. Ni hitam atas, ni bawah. Okay, ni masuk balik ke dalam slot dia. Okay, ini kita lock balik. Alright. Kita ketatkan geng. Spana 10 kan? 12. Spana 12. 12 apa 10? Komen juga kan. 10 geng. Ketatkan je. Okay, ni pun kita ketatkan. Harapan kita boleh hidup lah. Atau hidup, aduh, sakit kepala. Sakit kepala kita. Tak boleh bersiar-siar. Okey. Kuat dah. Okey. Ini lembut juga. Getah dia dah lembut, dah keras ni. Tak apalah. Biarlah guys. Okey. Alright, clear. Dah confirm semua pasang, kita pasang ni pula. Ini saya tutup, saya takut masuk air ke apa tadi. Itu sebab ni direct warning engine ni kata. Hose dia, ni dia.
Dia macam ni lah. Macam ni pun je kau lah. Dua-dua logik lah. Macam ni lah. Okey. Yang ni kita just tekan. Wow, dia punya clip ni. Okey, lepas tekan kita lepas. Yang ni pun sama. Yang ni saya tahu kenapa geng. Kalau saya bukan pemain. Kita tekan. Oh. Kita ni di awal je. Jimat duit je ni. Yang kedai ni ada duit tak buat dah macam ni. Tu dia geng. Oh, cantik. Ngam-ngam tak sakit dia balik. Senang. Alright, clear. Okay, cuci sikit. Alright. Okay geng. Nak lap sikit lah patut. Sebab ada minyak kena kan. Okay. Air filter ni saya beli kat Shopee je ni. Murah je ni. Tapi saya tak tahu ori tak ori. Nampak macam tak ada efek pun. Dia punya, dia tak kotor pun. Lama tak kotor ni. Tak lah. Udara kawasan saya ni bersih sangat. Okay. Alright. Kita dapat. Okay. Kita pasang cover dia. Ni cover ni tadi. Kesempatan lagi saya dah basuh. Bersih sikit lah. Itu seronoknya kan DIY ni. Kita boleh basuh. Apa kita nak basuh, kita basuh kan. Itu yang seronoknya. Ni kita boleh buat puas hati sikit lah kan. Kalau fikir dia tak basuh ni. Nak suruh dia basuh. Tak nak je dia. Kata apa bang, buang masa bang masa ni. Okay, dalam DIY ni boleh lah. Kita boleh relax. Okey, pastikan semua kabel tu masuk. Tak ada kabel yang tercicir. Yang tu je. Cek betul. Tak ada kabel tercicir Tak ada kabel kita cabut. Tak lupa nak masuk balik ke. Pisang kan. Okey, cun. Lepas tu masukkan belalai dia. Okey. Yang ni pun kena sembuh sikit dengan silikon grease. Dia tahan lama lah. Alright. Jadi dah. Okey. Masukkan saja dan settle. Okey geng, sekarang ni the moment of truth. Kita nak start engine. Tolong doakan saya je geng. Tolong doakan saya geng ya. Okey geng, sambungan the moment of truth. Agak-agak hidup lah geng. Okey, saya tak hidupkan lagi. Okey, kita hidupkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak hidup ni naya geng. Okey. Okey geng, Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Lagu ada. Kita start. Bismillah. Alhamdulillah geng. Hidup geng selepas buka. Tapi timing dia tinggi sikit. Tapi tak ada hal, mula-mula timing tinggi. Tapi nanti dia boleh auto learning kot. Dia akan auto learning. Kita tengok 3-4 hari tengok kalau dia tak boleh auto learning, saya cabut bateri je senang. Cabut terminal negatif. Tunggu 10 minit saya pasang balik. Alhamdulillah geng hidup. Yang tu saya pasang itu apa nama? HUD display. 45 temperature. Dia Asia ni kalau pasal dia naik 50 automatik biru tu hilang. Okey, 50 biru tu hilang. Temperature dia 50 biru tu hilang. Naik 51 dia hilang biru tu. Mana tak temperature dia naik 100, ngam-ngam 100, kipas radiator pusing. Itu saya tahu lah. Itu untungnya ada benda ni. Beli je geng, nanti saya bagi link nanti. Saya ada buat video satu untuk yang HUD ni. Okey geng. Tak hilang lah 50 kan nampak 50 51 hilang lah dia punya temperature biru.
Okey. Okey geng, alhamdulillah. Oh, responsif dia cantik lah. Alhamdulillah geng, semuanya berlancar. Berdebar masa buat kerja tu, berdebar tu kan, takut tak hidup apa kan. Tapi jangan takut geng, insyaAllah banyak kawan-kawan kita dalam YouTube boleh tunjuk cara untuk apa ni, troubleshoot dia lah. Okay, yang benda yang kritikal sangat janganlah buat kan. Macam repair fuel injector tu, yang cabut-cabut tu, tu risau juga. Ok geng, ingat nak cabut bateri tak payah kot, timing pun cantik lah. Ok, timing cun gila dah. Ok, ni kalau buka aircon, dia drop sikit. Kalau buka aircon dia drop sikit. Ok lah. Beza lah, kalau sebelum ni kalau buka aircon dia drop sikit lagi. Saya punya kereta sebelum ni kalau buka aircon dia drop 800 lah. Dia turun 800 RPM dia. Sekarang ni dia stay 1000. Off aircon, dia maintain 1000. Bila on aircon, dia drop sikit beza geng. Sebelum ni dia banyak beza. Sebelum ni dia drop sampai 200 dia punya RPM tu. Saya just tengok dia punya senggat tu lah. Senggat tu bergerak lah 1, 2 dekat 1,5 senggat. Kalau saya buka aircon dia bergerak. Tapi yang ni dia stay. Selepas kita servis turbo body, memang berbeza lah. Dia stay. Sikit dia gerak pun. Alhamdulillah geng, semuanya dia lancar. Alright geng, apa-apa hal, jangan takut DIY. Jangan pernah risau DIY. Kawan-kawan kita semua ada dalam YouTube tu untuk tunjuk cara-cara dia. Okay, ataupun boleh tengok video saya ni cara-cara dia. Tapi ingat, kalau misal kata lepas buat tu timing dia gila, boleh buat cara yang 2 kaedah tu, yang tekan minyak apa semua, buka switch kan. Tapi kalau 2 kaedah tak jalan juga, buka je terminal bateri negatif tu. Tunggu 10 minit, relax dulu kan, tengok YouTube dulu. Okay, tengok YouTube dulu. Tu pasang balik, InsyaAllah dia akan normal balik. Sebelum tu saya kena macam tu lah. Masa saya sembuh-sembuh je. Masa tu sebelum saya buka ni, saya just sembuh dari luar je. Dia kena macam tu. Dia timing dia naik sampai dekat 2000 RPM. Saya buat yang 2 kaedah tu, yang tekan-tekan minyak semua tu, tak jadi. Kalau saya cabut bateri, pasang, alhamdulillah dia normal balik. Tapi tak puas hati pasal ingat nak bagi dia bersih betul, saya buka lah dia punya throttle body tu. Nak bagi bersih, bagi puas hati lah. Sebab memang belakang tak kena lah kan. Sebab kita just cuci luar je kalau kita tak buka benda tu. Kita buka, kita boleh cuci belakang sekali. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Okay, apa-apa hal, komen dalam video ya geng, apa nak tanya. Okay geng, jumpa lagi nanti di video seterusnya. Terima kasih kerana menonton YouTube channel. Okay geng, jaga diri baik-baik. Selamat ber-DIY. Bye bye.